Jadi hasilnya lokan yang kita ambil tadi, inilah macam kerang lah isinya tu macam kerang. Macam kerang. Jadi kita rebus, setelah kita rebus kita goreng. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jumpa lagi di channel saya di Andikah Bangkinang. Okey, jangan lupa subscribe, like, komen dan share di YouTube saya di Andikah Bangkinang. Okey. Jadi hari ini kita di daerah saya, Riau, Bangkinang, tepatnya di daerah Bangkinang. Jadi kita nak buat konten cari apa tu? Lokan bahasa daerah kami, lokan di bahasa Indonesianya kerang mungkin tu. Tak salah. Kerang, kalau tak salah lah. Jadi daerah kami namanya tu lokan. Jadi nanti kita rebus habis tu kita goreng dan kita makan. Okey, jangan lupa saksikan terus di channel saya di Andikah Bangkinang. Okey, lanjut. Okey, jadi bentuknya macam ni. Macam ni. Okey, saya perdekat. Jadi bentuknya macam ni. Jadi bentuknya macam ni. Nanti kita rebus. Habis kita rebus nanti kita makan sama bocil-bocil Bangkinang. Cuba lihat hasilnya. Mana lihat? Mana? Angkat. Ambil. Mana? Oh, jadi. Jadi macam inilah. Ini daerah kampus saya. Namanya di Desa Muara Uwai. Dan ini sebagian anak-anak dari desa saya dan tetangga saya. Nanti kita akan lanjutkan di tempat pelteak, air tiris. Mungkin insya-Allah kalau YouTube saya berkembang, insya-Allah kita akan jalan-jalan ke Malaysia dan sampai ke mana-mana tu Indonesia, Malaysia. Jadi kita dapat tempat ikan. Ada tiran. Tiran tau. Iyo. Ini. Yui, tiran. Banyak ngek tu bang. Tunggu.
brutal. Gratis. Enggak boleh. Aduh, cek. Ini dah bawa kok. Tengah ngek tu bang. Siapkan pasti. Ya, as. Kan. Bawa. Jom kita ke bawah. Jom. Jadi kita tadi tangkap ikan kan? Apa? Nak tengok ikan tangkapan apa? Ni orang. Jadi ikan tak ada. Jom kita ke bawah lagi. Kita cari lokannya. Jom. Okey. Jadi kita cari cari lokan. Sini. Jadi nampak kan? Itu jembatan Bangkinang, jembatan baru. Kira barulah. Coba Tak tadi. Jadi kita baru dapat ni. Setelah tengok sihat. Okey, kita baru dapat ni. Baru sikit. Cuba kumpulkan semua, Kumpulkan semua. Masuk plastik ni. Aduh, macam mana kita nak rebus ni? Baru sikit je dapat. Hei, ke mana? Gigi mana? Gigi tengok. Hei, gigi tengok. Okey. Jom. Situ. Hei. Okey. Dah ada kerang. Jom sini. Jadi kita akan tengok sebelah sini je. Jadi inilah namanya Sungai Kampau. Di daerah saya Sungai Kampau. Macam ni. Jadi nanti kapan-kapan kita akan cari emas juga. InsyaAllah kita akan cari emas juga. Kan biasanya kan. Biasanya kalau daerah sini batu-batu macam ni ada kandungan emasnya. Nanti saya nak tengok juga dekat kebun saya, daerah sini macam ni. Kebanyakan lah banyak kandungan emasnya. InsyaAllah kita akan tengoknya. Okey, kita cari sekarang, kita cari lokan dulu. ini emas. Wow. Apa? Kau nak cakap apa? Hei, kau nak cakap apa? Cakaplah sini. Cakap sini. Aduh, kau malu-malu. Tengok gigi dulu, gigi. Gigi tengok. Cepatlah tengok gigi. Gigi dia dah dimakan moncik. Jadi kita tengok. Jadi kita baru dapat ni. Nanti kita rebus insya-Allah. Masuk.
Okey, jadi masih cari sini ni. Sama bocil-bocil Bangkinang ni, daerah saya di Desa Muara Uai. Nanti kita akan rebus, habis tu nanti kita akan masak. Okey, jadi kita hanya dapat sikit lah. Nanti insya-Allah kita akan cari lagi daerah mana Dari mana? Gelombang. Sungai Gelombang. Sungai? Gelombang. Nanti kita akan cari Sungai Gelombang. Ada ke tak? Ada. Saya tak tahu ada ke tak. Orang ni kan saya dah lama tak datang sini kan, saya tak tahu banyak atau taknya. Okey. Jadi jangan lupa like, comment dan share. Jom kita perkenalkan nama-namanya dulu. Nama? Farhad Reza Islami. Jadi namanya siapa ini? Farhad. Okey. Nama awak siapa? Wafiq Zafir Aflah. Okey. Dan nama awak? Azan Abdul Islami. Kau siapa? Muhammad Zain Zafir. Okey, Gigi tengok. Gigi tengok dulu. Tengok Gigi. Aduh. Yang ni siapa nama? Ramadan. Satu-satu bayar dulu. Awal Ramadan. Yang ni? Azan Nabawi Islami. Okey, dan kameraman kita Dirham. Okey, jadi nanti insya-Allah kita akan buat konten ke apa tu? Sungai Gelombang. Tak tahu memancing ke apa ke, saya kurang tahu. Jadi nanti kita komen bantu komen di bawah konten apa nak kita buat, konten mukbang ke atau nak mancing atau nak apa-apa, komen di bawah. Gigi Ampong tengok. Copek tengok je lucu. Coba yang tu. Ada. Ini untuk saya nak buat thumbnail ni. Jadi macam ni bentuknya. Okey. Gigi Ampong mana Gigi Ampong? Weh, gigi yang Copek gigi. Gigi mana? Tengok gigi dulu, Tengok lah. Cepat tengok gigi dulu. Tengok dari gigi dulu. Ya, punya ompong. Jadi kita sambil berendam di sungai Kampau. Macam inilah keadaan kita sekarang di Sungai Kampau. Air teman Dan ini kameramennya namanya Dirham. Dan saya Andika Saputra. Nama awak? Zayan. Nama awak? Wafiq. Nama ini? Azan. Yang belakang mana? Farhad. Yang satu lagi? Awal Ramadan. Okey, jadi inilah hari-hari kita. InsyaAllah kita akan mancing lagi. Apa mancing? Kapan kita nak mancing? Hari Minggu. Ahad atau Sabtu lah, kira macam tu. Jadi sekarang kita lanjutkan merebus. Okey. Jadi kita dah selesai ambil ni lah. Inilah yang dapat. Okey, jom. Jadi kita akan bakar. Jadi kita akan masak di sini. Jadi ini. Jadi inilah namanya lokan. Kira macam ni lah. Ini namanya lokan. Nanti ini kita akan rebus. Kira lumayan lah kan. Okey. Habis tu kita masak. Ke bawah kan. Ya, jangan bawah. Mana? Ke bawah kan jeruk kau. Kau copek kau yang dulu. Lezatnya. Cok. Bisa pakai tu. Jadi kita akan rebus lokan. Lokan tu bahasa daerah kita, daerah saya di Bangkinang. Namanya lokan. Cuba ambil sudu. Sendok sudu. Sudu bahasa Melayu sudu. Okey. Jadi
Bila kita rebus, setelah kita rebus nanti kita ambil isi dalamnya, nanti kita goreng, habis tu kita makan. Jadi sama anak-anak daerah saya di Bangkinang. Bertepatannya di Desa Muara Uwai, dan Desa Muara Uwai, kampung apa? Kampung Putapang. Kira macam tu. Jadi jangan lupa saksikan terus di channel saya di Andikah Bangkinang. Nanti kita rebus, nanti kita ambil isi dalamnya, habis tu kita goreng. Okey. Okey. Jadi hasilnya macam ni. Nanti kita ambil isi dalam, habis tu kita goreng. Okey. Jom, mana kita letak? Di atas. Di atas. Aduh. Ambil apa? Jom, ambil KTM. Jom. Apa? Siap. Ini sama Masuk ke dalam reko kali. Rekam masukkan. Ya. Hei. Duduk. Ketik, abang ketik. David. Ambil anda dah. Bumi ya, awang ke dalam. Bahasa ini kau dapat bahasa Indonesia dan bahasa kampung. Awak profesional, tak konten kampung kan awak dah. Dah dia. Ambil. Ya, sudah buang tu. Jangan masuk lain nak. enggak panas bang. Enggak panas. Nak boleh macam itu kan? Nak boleh macam itu kalau kawan bahasa Indonesia nak boleh digolan. Pokoknya bahasa Indonesia. Okey. Jadi kita akan masak. Pasti. Oh, dah penat. Yang desa. Ini Masuk air. oh ye. Kira kamu. Ini kok. Jadi hasilnya lokan yang kita ambil tadi, inilah macam kerang lah isinya tu macam kerang. Macam kerang. Jadi kita rebus, setelah kita rebus kita goreng.
Sudah, buang. Rugi mati. Rugi. Terak. Bang. Bang. Enak nih. Wow, alamak. Enak banget. Kita Ben. Macam Bati kuali ko nak tolok kuali ko. woi. Hasan, ambil siung silen tu awak makan. Masuk nak dos ni. Oh. Cedra kualiti. Bengkok kalau kuali-kuali akan banyak punya makan. Sudah. Selesai. Lauknya yang jangan Ikan. wow. Nampak tak? Mana cabai nak? Demak yang godang, koyang. Wah, itu godang keluar. Mak gua ambil lah. Apa tak kita ni? Itu apa kau tu mah? Ei, lapu yang besar dorang. Kau nak jadi pergi tu. Okey. Betul. Diam. Mukbang. Jadi bibingnya lah tu. Kulan lah besok beng. Kuali abang Yong Labangnya mau kena mau Yong lakukan cacu tu. Ui. Sudah pakai kacu. Oh, kat air. Tiga macam bah. Cabai mana? Laut tu macam. Angin mam. Oh, emang kita tahu enggak? Tak aku dah makan. Selewo. Apa selewo gunung? Azan amas pasang baju sebelah tengah siang tu Azan. Iya. Ah, Baca je. Ayo. salin. Ikuti lomak dia. Dia palsu dia. Okey, jadi inilah hasil kita cari lokan. Cari lokan di Sungai Kampau di daerah Bangkinang, Riau. Riau. Yang tak tahu Riau, Pekanbaru, habis tu Bangkinang. Kira Bangkinang lah. Itulah saya buat nama Andika Bangkinang. Okey, jadi inilah hasil dari kita masak tadi, dari lokan yang kita cari di sungai. Jadi kita jom kita rasa. Okey. Ambil. Sedap. Sedap. Dia. Ambilnya tak. Angkat lagi ni. Angkat lagi. Angkat lagi. Ya ni. Dia tak nak. Okey. Thank you. Inilah konten yang kita buat hari ini. Jadi jangan lupa subscribe, like, komen dan share di YouTube saya di Andika Bangkinang. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you.